sepenuhnya kita pergi buang ni, orang kita belakang kita tak boleh tak. Tuan, kita ada 6 pencerita. Campur saya 7. Boleh saya share satu sikit? Pergi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, min jinnatin nas. Tidak pasti. Cuba tuan-tuan gerakkan telefon keluar daripada wajah syaitan anda. Gerakkan ke kiri, gerakkan ke kanan. Adakah wajah anda masih berada di telefon? Atau ia kekal ataupun ia beredar dari sekeliling anda? Kita bawakan khas kepada anda secara langsung tanpa edit. 6 pencerita yang tidak asing bagi kita dan of course tidak asing bagi dunia serta Malaysia. Tetapi jangan lupa ya, tolong mention nama channel saya Malam Mencekam. Okey, itu cerita dari kisah 7 hari gangguan pocong di Bandung, Indonesia. Jom kita mulakan. Anda sudah bersedia tuan? Baik. Bagaimana yang tadi kita katakan, peristiwa itu ada beberapa fasa dan saya antara penghuni awal yang di situ. Pada tahun 2010 saya dah mula mendiami rumah itu. Dan di bawah kawasan rumah ini kan satu deri yang orang kita panggil deri ke-6. Saya diberi deri ke-6 itu melalui satu getaran di sebelah kiri tepi dada saya. Kalau di sebelah kiri tepi dada saya itu bertunjuk badan yang medan perang, maka saka yang ada di dalam badan dia dan juga entiti yang ada dekat kiri itu untuk keluarkan itu adalah malam yang salah. Kerana dia keluarkan saja benda itu, entiti yang ada dekat kiri rumah dia jadikan tubuh badan yang medan perang, maka saka yang ada di dalam badan dia dan juga entiti yang ada dekat kiri itu berperang menggunakan tubuh badan dia. Orang kampung semua dengar cerita. Yelah, kalau balik nanti nak tengok cermin tu tak manis. Okey, so begitulah kisah yang Shadows kongsikan. Shadows harap semua yang hadir malam ni suara diri terhibur dengan kisah yang dikongsikan. And sekiranya kalau semua nak tahu lagi ataupun nak dengar lagi kisah-kisah seram, korang boleh ke YouTube channel Shadows. Memandang tepat ke arah Syekh. Dan yang lagi menyeramkan, apabila dia demikian itu keluar di depan muka Isyam terus bangun dan kata, "Ini apa ni?" Nenek dia hanya mendiamkan diri. Nenek dia pun bangun dan menghadap ke arah dapur. Saya mengendali bahagian marketing dan juga sales. So saya kena keluar dalam jumpa orang. Kadang-kadang saya keluar rumah buat outstation sampai 2 minggu. Dan selama 2 minggu itulah isteri saya, terima kasih sayang Sabiah, kasih isteri saya, terima kasih kerana dia membesarkan anak saya dengan gangguan-gangguan yang begitu. Dia kata tiap-tiap malam dia akan dengar ada orang menyanyi, kadang-kadang ada dengar bunyi pintu, tapi dia tak tahu yang dia kena tahu. Dia tak tahu yang itu adalah gangguan. Dia kata, "Amos lah, ada rumah ke depan tu." Tapi sebenarnya itu adalah gangguan dia. Ada cerita sikit untuk dia. Cerita pendek je. Dalam rumah tangga, sedangkan lidah kita fikir, ini yang punya suami dan isteri. Satu malam kami ada salah faham sikit dan dia merayu.
Dia turun bawah. Dia tak tidurkan saya, dia turun bawah, saya tidur dengan anak saya tidurkan anak saya. Dia turun bawah, dia konon-konon dia nak tengok TV lah, nak hilangkan rasa marah dekat saya tu. Tiba-tiba dia tengah tengok TV, dia nampak saya turun. Dia nampak saya turun daripada tangga. Boleh bayangkan tak rumah saya tadi? Dia turun daripada tangga, turun. Tapi saya tak datang hujung dia. Saya terus menolong pergi ke dapur. Biasanya saya pergi ke dapur tu, bang, mana kunci? Mata dia bukan mata macam kita tau. Mata kita melintang ke? Dia mata dia gini. Jelas. Betul ni, dia tak ada saya cakap. Dia jelas macam ni, hidung tak ada, bibir dia nipis. Rambut berintik tu. Saya bertentang dengan dia selama 20 saat. Dan itulah 20 saat saya yang paling lama saya. Tengah masak. Tiba-tiba saya dengar turun tangga. Sebab dapur rumah saya ni, belum dapur rumah saya, ni ada pintu gerbang. Rumah saya tutup pakai langsir. Sebab rumah saya selalu buat surprise. Masak apa dia tutup langsir. Dia tutup langsir. Saya tak nampak apa benda yang berlaku kat luar, saya tak nampak. So saya fikir, susah saya cakap, mungkin rumah orang sebelah kot. Mungkin rumah orang sebelah, mungkin rumah orang belakang tak tahu. Saya teruskan telur, benda semua dah siap. So saya pun keluar, pergi kat ruang tamu. Tuan-tuan dan puan-puan, membayangkan kepada saya tak nak bagi abang harapan apa. Baik ikram tadi baik. Tapi pada orang Dia dah tunggu daripada hujung padang tu. Alik dah cakap, Pish, kau nampak tak dekat hujung padang tu ada apa? Cakap, tak nampak ada apa. Tu kat hujung padang. Dan Lan ni pula ada my cousin yang dia punya penglihatan dia agak sharp juga. Saya cakap, itu rumah pocong. Dia cakap, so apa yang diorang nampak dekat hujung padang tu adalah lebih kurang dalam 3-4 ekor yang dah berdiri dekat hujung tu. Nak bagi disclaimer dekat poster. mana Makin susah. Itu yang paling penting. Panas tapi kita ada bagi dekat post kita semalam kalau tak silap. Semalam kau baru pick up macam zaman. Semalam Kita tak tahu. Okay, anyway, Abang Bob, terima kasih. Thank you so much Abang Bob for coming. Faizal Quran mana? Abang Faizal, hai, bangun sikit. Siapa yang tak kenal? Abang Quran, siapa kenal Abang Quran? Abang Quran, Terima kasih. terima kasih, thank you so much. Sebenarnya je okay, betul tu, aku tahu agak baik lah. Abang ada restu kita, ada siapa lagi? Misty Monster, who else? Yes. Kenan, Ika ni yang sibuk tengah testing, tak tahu apa yang dia buat. dia ambil pasal kita. Siapa lagi nama-nama yang saya tak sebut? Angkat tangan lah siapa yang tak sebut lagi. Oh ya, siapa yang pakai baju markas puaka? Angkat tangan sikit. Markas puaka? Ada tak? G4001 G4001 dipersilakan naik ke belakang. Biasa sangat kita berjalan kali ni. Alright. Okey Kak, saya nak diri juga boleh? Alright, Kakak datang sebab apa? Memang InsyaAllah, hopefully we'll plan better. So parking, kita dah ada parking, boleh parking dekat Township Hospital lah. Dah ada parking kan? Jadi ingat Township Hospital. Situ murah sikit, RM5. Parking. Jangan masuk hospital. Boleh, nak saya pergi situ. Tapi situ pun ada parking juga, RM5. Kita jalan sikit lah kan? Dekat ni. Dah pusing. Alright, pemenang bagi wangian berasap pertama kita G4005 counter 1 G4005. Abang nak ada
lantai tadi, saya jaga sama dia. Gimana? Abang Krai, satu kenal Abang Krai. Abang Krai. Terima kasih, thank you so much. Sebenarnya macam orang diri ni, dia membuatkan kita orang ni rasa a little bit pressure. Pressure because of the expectation daripada semua. Dan satu message yang saya sampai sekarang saya ingat, yang dia kata, hopefully the show is good because I have a very high expectation. Tak lain tak bukan daripada Mr. Nawawi. Yeah. Betul. First comment kita dekat IG. Dekat IG, Make sure you all buat betul-betul ya. oh, isu. Benda tu dah satu pressure. Itu adalah motivation sebenarnya. Dan tiba-tiba acap channel pula. Abang ada buat horror play, saya nak datang play. Another round. Mana ada. Nanti dia bawa Kira pasal. Datang pula Abang Jo. Mana Abang Jo? Terima kasih. Pressure lagi sekali. Pressure. Ni Tak, semua orang. datang pula. Power. Datang pula. Dah cukup nak sikit-sikit kan. Datang pula Osasuke di Haru pula. Osasuke di Haru. Mana? Oh, duduk belakang bawah. Tak, pelik dia dekat TikTok gelap, kat sini pun gelap. Duduk, dia pun another round of mental pressure. Then Santai Chief. That's the highest level, almost lah. Dia dah level sini. Dia dah level para hidung kan. Kalau sini lah. Ya betul tu. Hidung belakang lagi lah. Dia buat abang ada, lepas tu kita ada siapa lagi? Misty Monster, betul lah. Yes. Kenan, Ika ni yang sibuk dengan testing, tak tahu apa benda dia buat. dia ambil pasal kita. Siapa lagi nama yang saya tak sebut? Angkat tangan lah, siapa yang tak sebut lagi? Oh ya, siapa yang pakai baju markas puaka? Angkat tangan sikit. Markas puaka? Ada tak? Tak ada. Ada. Nek puaka dengan Nek Poker, terima kasih datang daripada Penang.